Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dikasihi, pada petang ini saya akan berkongsi mengenai nuzulul Quran, iaitu penurunan Al-Quran. Daripada segi bahasa, perkataan nuzul bererti menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata perbuatannya nazala, membawa maksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Sebenarnya penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini secara majaz atau simbolik sahaja yang bermaksud pemberitahuan Al-Quran. Tujuannya untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran. Secara teknikalnya, nuzul Al-Quran bererti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi, Syekh Abdul Azim Az-Zarqani telah berkata bahawa penurunan Al-Quran itu telah dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama iaitu Al-Quran telah diturunkan secara sekaligus dan waktu berlakunya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Ini diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Peringkat yang kedua pula, iaitu apabila Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit dunia. Ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Sadaqallahul azim, yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Surah Al-Baqarah ayat 185. Imam Al-Qurtubi telah mengatakan bahawa ulama bersetuju dan berpandangan bahawa tiada khilaf pada makna ayat bahawa Al-Quran diturunkan secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadr. Peringkat yang ketiga pula iaitu penurunan wahyu daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur menerusi malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta nyata. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 hingga 195. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, kenapakah bulan Ramadan dinamakan sebagai bulan Al-Quran? Antaranya adalah kerana di dalam bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, seperti mana yang telah diterangkan tadi. Dan kita juga sangat digalakkan untuk menghiasi amalan kita pada bulan yang mulia ini dengan pembacaan Al-Quran, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak membaca Al-Quran pada bulan yang barakah ini. Dan saban tahun malaikat Jibril datang kepadanya pada bulan Ramadan untuk mendengarkan bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya ingin berkongsi sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan Al-Quran dan ahlinya, yang bermaksud
Ahli Al-Quran ialah ahlullah, iaitu ahli Allah. Bacalah Al-Quran. Kamu diberi pahala dengan setiap bilangan dan huruf yang dibaca. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang suka dan melazimi membaca Al-Quranul Karim, khususnya pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, dan juga nanti di luar bulan Ramadan. Sekian, selamat berbuka.